Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak gunakan skrip untuk TikTok. Okey. So saya tunjukkan ini adalah folder yang link yang tuan-tuan dapat. Saya daripada folder skrip ni tuan-tuan juga akan dapat folder untuk tutorial lah. Nanti tuan-tuan boleh tengok tutorial ni melalui link di sini. Okey. So selepas dapat link, tuan-tuan boleh download terus software ni. Tekan je download, standard download. Tak perlu pack Tekan standard download dan biarkan dia download. Selepas download, tuan-tuan buka extension, manage extension. Okey, pada bahagian page ni pastikan tuan-tuan onkan developer mode. Okey. Dan kemudian ini contoh yang saya dah dah masukkan lah. Okey, senang je. Tuan-tuan boleh tekan balik yang download tadi tu, assets ni. Okay. Ambil, tarik dan drag. Dia akan terus install sendiri. Okey, lebih senang kali ini untuk install. Okay. Dan kemudian untuk kita semua auto heroes kita tak perlu update manual lah. Selepas ini dia akan update automatically. Okey. Selepas dah download, tuan-tuan boleh pergi pada bahagian extension dan tekan pin supaya nanti kita nak guna, kita perlu tekan ikon TikTok heroes ni. Okey, kemudian buka TikTok dan kemudian refresh. Okey. Kemudian apa tuan-tuan boleh buat adalah tuan-tuan tekan je button ini supaya dia punya function dia keluar. Okey, ini contoh saya tunjukkan jika dah login lah. Jadi bila setiap kali tuan-tuan tarik install semula pun dia akan terus auto login. Okey, saya tunjukkan contoh kalau saya log out. Okey. Okey. So ini akaun saya. Okay. So bila first time, bila untuk tuan-tuan yang first time guna skrip yang baru ni atau tak pernah register lagi, tuan-tuan perlu register. Register, masukkan email, masukkan password tuan-tuan dan perempuan. Okay. Selepas dah masukkan, dah register, tekan je register dan kemudian tuan-tuan tekan login. Login mengikut email dengan password yang tadi. Okay. So saya masuk. Contoh saya register dengan email inilah. Contoh, okay. Register. Okey, dekat bawah ni tulis successfully register. Okey, kemudian selepas register dia akan terus keluar paparan ini. Apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan perlu bagi saya email saja, email tuan-tuan saja. Dan skrip apa yang tuan-tuan beli. Untuk bukti pembelian skrip tu tuan-tuan bagi invoice saja dekat saya. Okey. Kemudian selepas masuk ke bahagian ini, apa tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan perlu masuk pada bahagian account. Okey, dan kemudian tuan-tuan perlu set semua benda ni. Email, phone dengan name. Okey, untuk verify email ni tekan je, nanti dia akan keluar dekat email tuan-tuan yang ini. Okey, kemudian set phone, phone sama, tuan-tuan masukkan je nombor phone tuan-tuan, cuma kita tak perlu verify lah phone ni. Dan masukkan nama tuan-tuan dan perempuan. Okey. So itu cara untuk register dan bagi je saya email yang tuan-tuan register, email dan nama tuan-tuan register. Tak perlu bagi password dekat saya. Sebab nanti kita akan terus auto update dekat sistem registerkan tuan-tuan punya account. Okey. Jadi saya login saya punya account. Okey, saya login saya punya account. Okey. So saya dah successful login account saya. Okey. Untuk tuan-tuan bila dah contoh saya dah siapkan, saya dah update tuan-tuan punya account. Tuan-tuan tak perlulah nak tuan-tuan just perlu refresh je, dia akan terus keluar yang ini. Okey. Okey. So next adalah saya tunjukkan fungsi-fungsi yang ada. Okey, untuk fungsi pertama saya nak tunjukkan fungsi auto light feeds. Okey, macam mana kita nak light feeds ni? Okay, saya dah light tadi tu. Okey, tekan je fungsi ni. Kerana apa tuan perlu buat untuk pertama kali tuan guna auto light feeds ni, tuan perlu setting. Jika tuan dah setting sebelum ni, tuan tak perlu dah nak masuk lagi dan nak setting, tak perlu. Just terus tekan start je. Sebab apa? Sebab setting ni dia akan auto save dekat auto heroes ni. Okey, dan save dah semua. Okey, contoh dah siap dah. Saya guna setting yang ini untuk auto light dengan auto comment, dia tak ada masalah. Tekan main dan tekan start. Okey, tuan boleh tengok script tekan tuan punya light dekat feeds. So feeds ni maksudnya FYP lah. Okey, tengok dia jalan.
So next adalah kita nak buat auto like comment. Okay. So untuk auto like comment ni, dia akan like orang yang komen lah. Okay, saya nak terangkan auto like comment ni, dia akan like dan juga dia akan komen. Cumanya fungsi ni dia sama je dengan fungsi like plus comment. Okay, jadi tuan-tuan tak perlu guna yang atas ni lah, boleh guna terus yang bawah. Okay, dan kemudian boleh pergi pada auto follow FYP. Auto follow FYP ni dia akan follow semua orang yang ada dekat FYP. Okay, dekat FYP tuan-tuan dan perempuan lah. Cuma fungsi ni dia tidak membantu sangat lah kalau untuk tuan-tuan buat engagement secara targeted. Dia just sesuai untuk tuan-tuan buat engagement secara human lah. Maksudnya untuk elakkan TikTok detect kita sebagai robot. Jadi kita nak increasekan activity, kita boleh guna auto follow FYP. Okay. Okey, seterusnya adalah auto follow profile. Okey, yang ini lebih baik untuk tuan-tuan terus target target pesaing-pesaing tuan-tuan dan perempuan. Okey, macam mana nak guna auto follow profile ni? Okey, senang je. Tuan-tuan search je pesaing tuan-tuan. Contoh saya search baju raya. Okey, so saya tengok pesaing saya. Satu tips untuk kita tidak terlalu besar sangat kita target yang terlalu ramai adalah dengan kita target akaun yang lebih kecil lah. Okay. Contoh, tetapi dalam tutorial ini saya akan tunjukkan akaun yang besar. Contoh ini Bella Bintang Sisters. Okay. Dia punya followers pun tak besar sangat, bukan dalam million. Sebaiknya 100k ke bawah lah. Dan satu tips lagi adalah terus target orang yang buat live. Sebab apa kita target orang tengah buat live? Sebab followers yang naik dekat atas ni adalah followers yang baru saja follow akaun ini. So itu satu tips lah. Sebab apa kita nak follow orang yang baru follow? Maksudnya akaun-akaun yang ada, yang atas-atas, semua yang atas-atas ni adalah akaun yang aktif. Jadi kita perlu cari akaun yang rajin buat live. Sebab itu ramai pengguna saya bila dia guna auto follow, dia punya live view dia pun akan naik. Okay, view live dia. Okay, so caranya adalah senang je. Tuan-tuan buka je auto follow profile. Setting siap-siap. Sebelum buka followers ni, setting siap-siap. Okay, contoh ini untuk tutorial saya akan gunakan setting inilah. Sebaiknya naikkan lagi dia punya delay dia. So saya terangkan sikit sebelum tu. Setting ni run only ni maksudnya kita nak run berapa banyak. Contoh nak run 100 ataupun 1000. Kemudian delay from ni maksudnya delay dalam second, 5 ke 7 saat setiap kali dia follow. Contoh dia follow orang pertama, dia tunggu 5 hingga 7 saat. Dia akan pilih randomly 5 hingga 7 saat dan kemudian dia akan follow orang kedua. Sebaiknya letak lebih tinggi. Okay, contoh 10 ke 15. Okay. Tetapi untuk tutorial kali ini saya akan gunakan yang lebih rendah lah. Okay. Dan rest at ni maksudnya dia akan follow sebanyak 5 orang dan kemudian dia akan rest, maksudnya dia akan stop selama 5 saat ataupun 5 minit. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Saya untuk rest saya biasanya saya akan set 25 supaya dia tidak kerap stop lah. Okey. Tapi untuk tutorial ni saya akan terus lenjan je, tak ada masalah. Sebab ini akaun yang dummy saya guna. Okey, kemudian pada bahagian main, tuan-tuan boleh tekan terus start. Okey. Sebelum tekan start, make sure tuan-tuan buka dulu followers ni dan kemudian tuan-tuan tekan start. Okey. Kemudian skrip akan follow satu persatu. Macam yang saya cakap, apa yang bestnya adalah dia akan follow orang yang baru saja follow akaun ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan perlu cari orang yang buat live dan live dia memang meriah. Itulah cara yang paling best bila kita nak guna TikTok Auto Hero sini. Fungsi seterusnya, saya stop dahulu. Fungsi seterusnya adalah fungsi auto follow profile sudah, auto follow comment. Okey, auto follow comment ni untuk apa? Untuk kita follow orang yang komen pada satu-satu post. Okey, contoh saya buka pada TikTok yang sama ataupun tuan-tuan boleh search di TikTok yang lain. Saya cari view yang tinggi. Contoh ini view yang tinggi. Saya tekan. Kalau tengok pada bahagian sini ada 6 saja komen. Saya cari lagi yang komen banyak.
So sikit je komen dia. Ini ada 28 komen. So saya akan nak follow semua yang komen pada akaun ini. Apa saya buat adalah saya tekan je saya punya tools. Saya tekan auto follow comment. Okey, kemudian saya tekan pada setting. Total setting mengikut cita rasa tuan-tuan dah perempuan. Sebaiknya delete from dengan delete tu ni tuan-tuan naikkan. Macam saya bagi tahu tadi. Kemudian pada bahagian main tuan-tuan boleh tekan start. Okey. Seperti tuan-tuan boleh tengok dekat belakang, extension ini tengah buat kerja dia. Dia akan follow satu persatu orang yang komen pada video ini. Okey. Okey, kita biarkan je dia run sampai habis. Okey. So itu caranya kita nak guna auto follow comment. Okey. Kemudiannya fungsi yang seterusnya yang best adalah auto comments. Okey, fungsi seterusnya adalah fungsi auto comment. Okey, sekejap saya nak tunggu dia follow sebanyak 5 orang dahulu. Okey, dia dah follow 5 orang, 6 orang. Okey, seterusnya adalah fungsi auto comment. Okey, macam mana kita nak pergi pada auto comment ni? Okey, kita pergi pada bahagian home. Kita pergi tengok pada bahagian auto comments. Okey, untuk auto comments ni kita masukkan komen apa yang kita nak buat. Contoh kalau berkaitan dengan raya, of course lah kita masukkan cantik baju ni. Okey, kemudian tuan-tuan tekan save. Selepas tuan-tuan tekan save, tekan setting dan kemudian tuan-tuan masukkan setting tuan-tuan dan perempuan. Dan pada bahagian main, terus saja tekan start. Okey. Okey, untuk buka bahagian ni, apa tuan-tuan boleh buat adalah tuan-tuan boleh search je. Macam saya search baju raya. Kemudian pada bahagian video, tekan video dan kemudian pilih nak start daripada mana. Contoh saya start daripada video ni, Shuib ni. Okey, kemudian saya tekan start je. Okey, seperti tuan-tuan boleh tengok kat bawah dia komen dekat bawah tu dan dia tekan post. So saya dah komen pada video ini. Next. Dia tekan next dan dia akan komen lagi. Okay, tuan-tuan boleh tengok dekat bawah. Tekan post. So fungsi auto comment juga dia sebenarnya datang dengan auto view lah. Semasa kita komen, dia terus tengok satu-satu video tersebut. Okay, so dah siap auto comment. Seterusnya untuk fungsi like and comment, apa yang dia buat adalah dia akan like dan dia akan komen dekat bawah. So kita tekan like comment dan tekan setting, masukkan setting yang kita nak. Okey, pada bahagian komen ni tuan-tuan perlu setting dia pada bahagian auto comment tadi. Okey. Tekan start. Okey, so dia akan like, tuan-tuan boleh tengok kat atas dia like dan dia komen dan tekan post. Okey. So tuan-tuan just biarkan je skrip ini buat kerja dia. Okay. So itulah cara kita nak guna auto like dan komen. So kita juga ada like, komen dengan copy link. So ini untuk tambah satu lagi fungsi, iaitu dia copy link. Sebab kita dapati bahawa bila kita copy link video-video yang berkaitan dengan niche bisnes kita, dia akan naikkan engagement TikTok kita. So tuan-tuan boleh gunalah untuk fungsi copy link. Sama saja, cuma ni saya skip dalam tutorial kali ini. Untuk seterusnya adalah fungsi auto unfollow. Okey. Fungsi auto unfollow dia untuk kita unfollow orang-orang yang pernah kita follow. Apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan perlu masuk bahagian TikTok tuan-tuan dan perempuan. Okey, ini TikTok saya. Saya test banyak benda dekat sini. Okey. So dekat sini tuan-tuan boleh pergi pada bahagian following. Maksudnya
yang tuan-tuan follow. Kemudian tuan-tuan tekan auto unfollow. Kemudian tuan-tuan tekan setting, masukkan setting sesuai dan tekan start. Jadi skrip akan unfollow semua orang yang tuan-tuan pernah follow sebelum ini. Okay. So itulah caranya kita nak gunakan skrip TikTok Auto Heroes. Okay. So apa kelebihannya skrip kita yang baru ni ialah kita dah upgrade sistem TikTok kita, di mana semua button kita buat auto updates. Selepas ini tuan-tuan tak perlu nak minta kat saya updates lagi. Dia akan auto updates melalui server kita sendiri. Dan yang keduanya adalah kita bagi semua fungsi-fungsi ini termasuk dalam satu package sahaja, supaya tuan-tuan boleh gunakan sepenuh hati dan tak perlu bayar lebih lagi. Okey, contoh ada penambahan fungsi baru, insya-Allah kita tak akan buat tambahan bayaran untuk upgrade. Okey. Seperti yang saya dah tunjukkan, banyak fungsi-fungsi baru yang kita tambah, dan fungsi-fungsi ini jika digunakan dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, insya-Allah akan memberikan pulangan yang baik pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu saja untuk tutorial kepada kali ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jemput follow juga saya punya TikTok ni. TikTok ni sebenarnya tempat untuk saya bereksperimen macam-macam. Saya guna AI, yang macam ni, macam-macam lah AI saya guna. So boleh je guna, boleh je follow saya. Okey. So itu saja untuk kali ini. Terima kasih.